Okay, ni carburetor kancil dengan repair kit. Piston. Jadi apabila korang pasang, korang tukar valve yang dalam repair kit tu. Ni valve yang lama. Valve apa panggil valve biji kacang, biji padi. Jadi apabila korang pasang valve tu, korang kena pastikan carburetor tu duduk seperti di kenderaan. Duduk. Pastikan dia ada ruang. Dia ada ruang untuk biji kacang tu bergerak. Kalau korang sekadar tukar lepas tu pasang gitu je, lubang ni memang dia tertutup. Dia jadi tertutup. Korang kena adjust pelampung tu. Barulah dia ada main. So nampak pergerakan di valve tu. Barulah minyak tu boleh mengalir daripada sini. Ni sini nampak saya tunjuk tu. Ni lubang minyak. Ni pipe minyak. Dia akan masuk turun sini, masuk di carburetor. Korang adjust aras pelampung, barulah minyak boleh masuk. Kalau korang pasang gitu je, korang start memang tak hidup sebab minyak tak masuk dalam ni.